Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memperincikan rayuan berkaitan keputusan penghakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu terkait pemberian khas negeri Sabah di Dewan Rakyat esok. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata kerajaan telah memutuskan secara konsensus untuk tidak membuat rayuan terhadap pemberian khas negeri Sabah berdasarkan 40% hasil itu. Semalam, Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap pemberian khas negeri Sabah berdasarkan 40% hasil sebagaimana diputuskan dalam permohonan simakan kehakiman yang difailkan oleh Sabah Law Society terhadap Kerajaan Malaysia. Jabatan Peguam dilaporkan berkata Kerajaan Persekutuan menghormati prinsip pemberian khas berdasarkan 40% hasil sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Susulan itu, Kerajaan Persekutuan akan memulakan proses rundingan bersama Kerajaan Negeri Sabah dengan kadar segera.